Tak semestinya kita kena beli baja NPK yang mahal-mahal untuk pokok kita untuk nampak hasil yang berkesan, yang padu guys. Orang kata macam guna baja NPK yang biasa-biasa macam ni pun, yang orang kata biasa-biasa, bukan yang jenama power-power pun boleh dapat hasil yang padu, tapi dia kena ada support dengan NPK aktif. Macam saya guna NPK aktif daripada Enki. Apa benda ni? Yang ni adalah untuk bagi pokok kita dia serap baja-baja NPK tu dengan lebih padu, dengan lebih berkesan. Macam mana cara nak guna? Okey, contoh kita ada baja NPK ni, baja biji ni. Awak gaul sebati dengan dia punya NPK aktif ni. Gaul sebati dan boleh terus tabur saja kepada keliling pangkal pokok ni. Pokok buah-buahan apa pun semua boleh guna. Kalau tak nak tabur terus, ada cara lain. Kalau nak sembuh untuk daun, boleh ambil 10 ataupun 20 gram NPK aktif ni, larutkan dalam 20 liter air, siram. Ataupun kalau nak sembuh, masukkan dalam tong penyembuh, sembuh dekat daun-daun ni. Kalau nak siram terus dekat tanah, siram saja. Tak payah masukkan dalam penyembuh tu, tuang siram dekat akar pokok ni. Dia akan serap dengan lebih padu tau. Pokok kita akan lebih sihat, daun-daun kita akan lebih hijau. Banyak unsur-unsur baik dalam NPK aktif ni, banyak sangat. So guys, boleh dapatkan dekat beg kuning. Macam saya terus beli 2 percuma 1. So ada 3, memang berbaloi gila. Dapatkan terus sebelum Enki naikkan harga.